Assalamualaikum semua, welcome back to AR TV channel. Dan selamat berpuasa. Hari ini saya akan membuat kuih cornflake madu. Dan ini bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia kita perlukan madu, butter, sprinkle, gula dan cornflake. Baiklah, sekarang ni kita disebabkan cornflake madu tu dah siap letak madu apa semua. Sekarang ni kita akan masukkan cornflake madu tu ke dalam cup dia. Sekarang ni kita akan masukkan dalam cup, tapi pastikan tangan korang tu kena bersih. Sebelum kita bakar dekat oven, kita akan letakkan sprinkle di atas cornflake ni. Untuk bagi cornflake ni nampak macam ceria, cantik, warna-warni. Lepas kita letak sprinkle, kita akan bakar cornflake ni di dalam oven dalam 10 ke 15 minit dengan 120 darjah Celsius bergantung kepada oven masing-masing. Ini dia cornflake yang dah siap daripada oven. Jadi kita akan sejukkan dulu sebelum letak dalam balang. Ini cornflake yang dah sejuk dan dah siap dibakar. Jadi step terakhir kita akan masukkan cornflake ni ke dalam balang. Kita susun. Jadi kita boleh buat simpanan untuk hari raya. Baiklah semua, ini dia cornflake yang dah siap di dalam balang. Dan ini sajalah video untuk hari ini. Jadi siapa yang nak tonton lagi video ni, sila like dan subscribe dan sila tekan loceng, okey? Baiklah, selamat berpuasa dan selamat hari raya. Assalamualaikum.